Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hanif Wan Hamid. Hari ini saya akan membuat ulasan untuk buku yang berjudul Ayahanda, ditulis oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, kemudian diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2006. Allahyarham Azizi Haji Abdullah merupakan penerima anugerah Sea Right Award pada tahun 1986 dan sangat aktif menghasilkan karya-karya yang sangat hebat dan dikenali hingga ke hari ini. Beliau mempunyai kira-kira 200 buah cerpen, 32 buah novel dan beberapa karya lain. Antara novel beliau yang lain ialah Seorang Tua di Kaki Bukit dan Sang Gita. Penulis telah meninggal dunia pada 21 Ogos 2011. Baiklah, secara keseluruhan, novel Ayahanda berlatarkan kehidupan di sebuah kampung yang terletak di negeri Kedah pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Watak utamanya ialah bapa, seorang warga emas yang sudah berusia 97 tahun yang amat sukar difahami setiap tindak tanduknya. Setiap inci tindakan, kasih sayang, keangkuhan dan perilaku bapa ini sentiasa tidak kena dari kacamata seorang anak lelaki bongsunya. Dalam novel ini, tidak banyak dialog yang digunakan, tetapi perincian untuk setiap tingkah laku bapa itu menceritakan segala-galanya. Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh bapa menimbulkan tanda tanya dan seolah-olah tidak berkesudahan. Tiada penjelasan, sukar difahami dan ada kalanya menyusahkan orang di sekelilingnya. Cuma tindakan bapa ini juga kadang-kadang meruntun jiwa, membuatkan anak-anaknya berasa sedih dan orang di sekelilingnya juga bersimpati dengan nasib yang dialami oleh bapa ini. Malah anak bongsunya yang sentiasa berprasangka buruk kepada bapa dan kadang-kala sentiasa melawan cakap bapa ini sebenarnya cukup melemaskan. Masing-masing beradu ego dan angkuh, namun mereka tetap menjaga hubungan bapa dan anak itu. Walaupun kadang-kadang anak lelaki bongsunya itu memberontak, tetapi dia masih menghormati bapa sebagai seorang ayah. Dia tahu batas sebagai seorang anak dan bagaimana cara untuk melayan bapanya. Meneliti kehidupan bapa ini sebenarnya pelbagai kesusahan yang telah dialami. Ranjau kehidupannya terlalu perit untuk kita fahami. Tetapi begitulah, sebagai seorang bapa, beliau tidak banyak bercakap. Beliau sentiasa melakukan tindakannya seorang diri, walaupun kadang-kala ditentang oleh anak-anaknya dan menimbulkan masalah kepada anak-anak dan juga orang di sekelilingnya. Bapa tidak pernah menjelaskan setiap tindak tanduk dan tindakan yang dilakukan olehnya. Novel Ayahanda ini sebenarnya ialah gambaran sifat seorang bapa itu. Walaupun sukar difahami, tetapi kita faham seorang bapa itu penuh dengan kasih sayang. Dalam diamnya ada duka, dalam senyumnya ada lara. Begitulah kasih seorang bapa. Penulis telah menghasilkan novel ini dan bermain dengan pelbagai emosi. Ada kalanya kita berasa sedih, ada kalanya kita berasa geram dengan sifat bapa ini. Dan kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang bapa ini lakukan. Kenapa bapa melakukan sebegitu? Mungkin seorang bapa tidak banyak berkata-kata dan perasaannya juga sukar diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif bin Zuhairil. Saudara dan saudari boleh panggil saya Zarif. Saya dari kelas Bahasa Melayu C PPSIMP ambilan Ogos 2024-2029. Nombor angka giliran saya ialah 2024-23-231-0064. Pada hari ini saya akan menghasilkan sebuah video bagi tugasan 2, iaitu persembahan bagi subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Kod kursus BMMB 1104. Nama pensyarah Puan Nur Aini binti Abdul Latif. Saya akan mengupas serba sedikit tentang novel Ayahanda karya Azizi Abdullah, tentang kritikan-kritikan yang terdapat di dalam novel tersebut. Sebelum saya melanjutkan dengan mengupas novel Ayahanda karya Azizi Abdullah dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan serba sedikit tentang apa itu kritikan sastra.
Sekarang, saya akan menjelaskan tentang apa itu kritikan sastra. Kritikan sastra merupakan suatu usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Selain itu, ia juga menilai karya sastra secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan yang kukuh. Di samping itu, ia juga merupakan asas kritikan tanpa menggunakan teori sastra. Akhir sekali, kritikan boleh dibuat berdasarkan 3 cara, iaitu dengan cara sanjungan, teguran dan saranan. Kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ialah kita memberikan penghormatan, penghargaan dan pujian terhadap sesuatu perkara. Kritikan ini juga digunakan untuk memuji karya dan pengarangnya yang menyelah pemikiran bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Seterusnya, kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Tokoh terawal yang memberi kritikan teguran ini ialah Aminuddin Baki yang menulis artikel pandangan seorang penuntut tinggi kita tentang sebuah buku Melayu di Utusan Zaman pada 12 Jun 1949. Beliau mengkritik novel Korban Kesucian karya Keris Mas dengan lebih intelektual dan tidak dipengaruhi emosi atau sentimen serta tidak mengecam pengarang. Dan yang terakhir, kritikan saranan. Kritikan saranan bermaksud anjuran atau sesuatu yang disarankan. Selain itu, ia juga merupakan kritikan yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan lagi unsur-unsur yang membina sesebuah karya atau memberi alternatif dari sisi teknik umpamanya. Seterusnya, ia mengandungi pelbagai saranan yang ditujukan kepada pengarang dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu sesebuah karya sastra. Saranan yang dikemukakan dapat dijadikan garis panduan kepada pengarang dalam menghasilkan sebuah karya yang bermutu dan menarik. Saranan melibatkan penilaian pengkritik yang analitikal dan kritis terhadap karya yang kritikal yang dikritik tanpa rasa berat sebelah, berpihak dan emosional. Baiklah, sekarang saya ingin berkongsi serba sedikit tentang sinopsis bagi novel Ayahanda karya Azizi Abdullah. Baiklah, sekarang saya akan berkongsikan serba sedikit tentang sinopsis novel Ayahanda karya Azizi Abdullah. Novel Ayahanda mengisahkan perjuangan Haji Abdullah, seorang imam tua yang berpegang teguh pada ajaran agama dan prinsip hidupnya. Namun, zaman yang berubah membuatkan dia berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dalam hubungan dengan masyarakat dan anaknya Azizi. Haji Abdullah ialah seorang imam di sebuah kampung yang begitu komited dengan tugasnya. Namun, dia mula merasakan dirinya tidak lagi dihargai apabila pihak masjid memilih imam baharu yang lebih muda dan lebih moden. Dia berasa tersisih dan mula mempertikai kedudukannya dalam masyarakat. Anaknya Azizi merupakan seorang yang berfikiran lebih terbuka, sering berselisih pendapat dengan Haji Abdullah mengenai hal agama dan cara hidup. Azizi melihat perubahan zaman sebagai sesuatu yang perlu diterima, tapi Haji Abdullah masih berpegang pada cara lama. Hubungan mereka menjadi tegang apabila Azizi menegur bapanya yang masih ingin berpegang pada adat dan kepercayaan lama yang kadang-kala bercanggah dengan realiti semasa. Konflik dalaman Haji Abdullah semakin memuncak apabila dia merasakan dirinya tidak lagi berguna dan tidak dihormati oleh masyarakat. Dia juga mula meragui peranannya sebagai seorang ayah dan imam. Namun, pada akhirnya, dia mula memahami bahawa setiap generasi mempunyai cara tersendiri
dalam menghadapi kehidupan dan perubahan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Novel ini menggambarkan pertembungan antara tradisi dan perubahan zaman serta bagaimana seorang ayah menghadapi hakikat dirinya yang semakin tua dan kehilangan peranan dalam masyarakat. Tanpa membuang masa, saya akan mengupas tentang novel Ayahanda karya Azizi Abdullah di video yang berikutnya. Seterusnya, saya akan menceritakan watak-watak yang terdapat di dalam novel Ayahanda karya Azizi Abdullah. Watak utama di dalam novel ini ialah Ayahanda. Ayahanda merupakan seorang ayah yang tegas serta memiliki pendirian yang sangat teguh di dalam dirinya. Beliau seorang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam kerana beliau sering mendirikan solat di awal waktu, rajin membaca Al-Quran dan lain-lain. Watak yang kedua ialah anaknya ataupun anak bongsu yang merupakan seorang yang sangat baik hati dan sayang dan taat kepada ibu dan bapanya. Anak bongsu ini telah berkahwin dengan seorang wanita dan mempunyai anak perempuan yang bernama Anita. Watak yang ketiga di dalam novel ini ialah emak ataupun ibu kepada anak bongsu. Pada awal novel ini juga telah menceritakan bahawa emak telah meninggal dunia dan telah meninggalkan mereka semua itu, sehingga menyebabkan berlakunya perubahan besar di dalam keluarga mereka, di mana keluarga mereka telah menjadi berpecah belah sehingga menyebabkan hubungan antara adik-beradik serta ayahanda mereka menjadi renggang. Seterusnya, watak yang juga terlibat dalam novel ini ialah adik-beradik kepada anak bongsu ini. Anak bongsu ini mempunyai ataupun merupakan anak yang keempat daripada 4 orang adik-beradik. Beliau mempunyai 2 orang abang dan seorang kakak. Watak lain yang juga terlibat di dalam novel ini ialah Bang Cik Syafi'i yang merupakan saudara ayahanda yang turut menemani anak bongsu ini bersama ayahandanya untuk memancing di sungai, dan mereka terpaksa mengharungi pelbagai cabaran di sana kerana pada waktu itu cuaca hujan. Dari novel ini juga kita dapat tahu bahawa ayahanda ni merupakan seorang lelaki yang sangat keras kepala sehingga anaknya berkali-kali pulang ke kampung untuk menasihatinya dan mengetahui kabar ayahandanya kerana beliau merupakan seorang yang sangat degil. Anak bongsu ini terpaksa melayan karenah ayahandanya ini dengan berlapang dada. Ayahanda merupakan imam di masjid kampungnya. Beliau mencuba untuk menaik taraf dan mengimarahkan masjid dengan menyeru penduduk kampung untuk datang solat ke masjid. Meskipun ayahanda dihina oleh jemaah masjid yang lain, mereka menghina ayahanda dengan mengatakan bahawa ayahanda ini merupakan imam yang tua. Namun, ayahanda tetap tidak putus asa untuk memanggil semua orang untuk menunaikan solat di masjid. Novel ini juga menceritakan watak emak yang taat kepada suaminya ataupun ayahanda. Walaupun suaminya mengambil gelang emas miliknya, iaitu emak tidak meninggikan suara pada suaminya kerana beliau terlalu sayang dan taat kepada suaminya. Beliau tahu bahawa syurga seorang isteri di bawah telapak kaki suaminya. Selain itu, adik-beradik kepada anak bongsu ini iaitu abang dan kakaknya berasa seperti sudah berputus asa untuk menjaga ayahnya iaitu ayahanda dengan melepaskan tanggungjawab mereka kepada anak bongsu atau penulis. Namun anak bongsu ini sanggup menjaga ayahnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran apabila beliau terpaksa
menghadapi tingkah laku ayahnya, tetapi beliau tetap bersabar dan menjaga dengan penuh keikhlasan kerana beliau hanya mempunyai ayahnya seorang sahaja. Pahala anak yang menjaga orang tuanya akan berlipat kali ganda. Kita akan ke video yang selanjutnya untuk membincangkan fokus sebenar tugasan 2 ini. Baiklah, dalam tugasan ini, kami dikehendaki untuk menceritakan kritikan yang terdapat di dalam novel ini. Yang pertama, kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan yang berkait rapat dengan novel Ayahanda karya Azizi Abdullah ialah Ayahanda ini merupakan seorang yang sangat taat kepada perintah Allah SWT. Hal ini dikatakan demikian kerana Ayahanda ini sering menunaikan perintah Allah SWT seperti solat di awal waktu, membaca Al-Quran dan lain-lain. Dalam novel ini, kita dapat lihat di mana Ayahanda sering menunaikan solat dan membaca Al-Quran di masjid kampungnya. Beliau juga merupakan imam yang sangat disanjungi dan disayangi oleh jemaah yang lain. Meskipun terdapat walaupun terdapat segelintir jemaah yang tidak suka pada Ayahanda dan menghina Ayahanda, namun Ayahanda tetap kekal dalam menghadapi cabaran tersebut dengan tetap menjadi imam di masjid tersebut. Kritikan ini dapat dikaitkan dengan novel ini kerana seorang lelaki yang dihina oleh jemaah di masjid, namun beliau tetap bertekad hati untuk melaksanakan perintah Allah dengan mengabaikan segala hinaan dan cemuhan yang dilontarkan oleh jemaah masjid. Kritikan sanjungan yang kedua ialah Ayahanda ini merupakan seorang ayah yang sanggup mempertahankan maruah anaknya. Saya berpendapat bahawa Ayahanda ini merupakan ayah yang sangat diingini oleh semua masyarakat di luar sana kerana beliau sanggup mempertahankan maruah anaknya dengan menjual rantai emas milik emak atau isterinya untuk membeli kipas dan didermakan kepada masjid, di mana Azizi ni atau anaknya telah berjanji untuk membeli kipas dan mendermakan ia kepada masjid. Anak bongsunya atau Azizi sangat sibuk bekerja sehingga lupa untuk membeli kipas yang dijanjikan untuk didermakan kepada masjid di kampungnya. Ayahanda bersungguh-sungguh berjalan kaki untuk naik bas ke Sungai Petani dan sanggup menipu anaknya bahawa beliau mempunyai urusan di Sungai Petani, padahal beliau membeli kipas yang ingin didermakan kepada masjid tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa seorang lelaki atau ayah sangat sayang kepada anaknya sehingga sanggup mempertahankan maruah anaknya apabila berhadapan dengan orang kampung. Kritikan sanjungan yang ketiga ialah seorang emak atau isteri yang taat kepada suaminya, iaitu Ayahanda, di mana emak tidak sedikit pun mengambil hati dan terberi hati walaupun berasa sedikit sedih apabila rantai emasnya dijual oleh suaminya, iaitu Ayahanda, tanpa pengetahuannya. Emak telah menceritakan perkara ini kepada Azizi. Lalu Azizi memarahi kepada Ayahanda, tetapi emak tetap menyayangi dan patuh kepada Ayahanda kerana ia tahu syurganya berada di bawah telapak kaki suaminya, iaitu Ayahanda. Kritikan sanjungan yang keempat ialah Ayahanda ini merupakan seorang yang sangat berani menyelamatkan nyawa anaknya. Peristiwa yang dapat saya kaitkan dengan kritikan tersebut ialah di mana Azizi atau anak bongsunya ini mengajak Ayahanda untuk memancing sehingga mereka tidak sedar bahawa sudah larut malam. Perahu mereka tersekat kerana pada waktu itu air di sungai tersebut sudah mula surut. Anak bongsunya atau Azizi berkata kepada Ayahanda, "Ayah, saya sudah lewat untuk pulang. Saya tidak boleh lama-lama di sini." Lalu Ayahanda pun masuk ke dalam sungai untuk menolak perahunya yang tersangkut itu sehingga menyebabkan kaki Ayahanda luka sebesar sejengkal. Dari situ kita boleh lihat pengorbanan seorang ayah dalam memastikan anaknya tidak mengalami kesusahan, di mana beliau sanggup bergadai nyawa dan
setitik darah demi anaknya. Baiklah, kita akan bergerak ke video seterusnya bagi kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan kritikan teguran pula. Kritikan teguran yang dapat dikaitkan dengan novel tersebut ialah di dalam peristiwa di mana ayahanda tidak menghadiri majlis yang dilaksanakan besar-besaran oleh anaknya. Di sini saya akan menegur ayahanda, janganlah melakukan atau bersikap sedemikian dengan tidak menghadiri majlis hari jadi yang telah dilaksanakan oleh anaknya untuk ayahanda. Anaknya telah memanggil keluarga besar untuk meraihkan bersama-sama majlis hari jadi tersebut. Namun, ayahanda memilih untuk pulang ke kampung dan menunaikan solat di masjid secara bersendirian kerana beliau berasa tidak selesa ketika berada di rumah anaknya sendiri, iaitu Azizi. Di sini, kita dapat katakan bahawa seorang ayah itu janganlah melakukan perkara sebegitu kerana mungkin akan mengguris hati anaknya dan akan meregangkan hubungan antara anak dan ayah. Kritikan teguran yang kedua ialah peristiwa di mana jemaah menghina masjid di kampung. Jemaah-jemaah yang menghina masjid di kampung janganlah menghina masjid kerana masjid ini merupakan tempat yang suci untuk kita beribadah dan juga merupakan rumah Allah. Seperti yang kita tahu, masjid ini merupakan tempat yang mulia. Dalam novel ini, jemaah telah mengatakan bahawa masjid ini merupakan masjid yang buruk yang telah menyebabkan hati ayahanda terguris dan timbul persoalan di dalam diri ayahanda. Kenapa mereka berkata masjid ini buruk? Meskipun ayahanda selalu solat di masjid, walaupun orang lain menganggap masjid ini merupakan masjid yang buruk. Kritikan teguran yang ketiga ialah apabila anaknya atau Azizi itu selalu membuat keputusan secara terburu-buru tanpa memikirkan perkara yang dilakukan oleh ayahanda. Perkara yang saya dapat lihat dari novel ini ialah peristiwa di mana ayahanda menjual rantai emas milik emaknya dan Azizi terus beranggapan bahawa ayahanda ni menggunakan duit itu dengan perkara yang lain. Padahal ayahanda menggunakan duit itu hanya untuk membeli kipas dan mendermakan ia kepada masjid di kampungnya. Ayahanda hanya ingin dirinya tidak berasa malu dan dihina apabila berhadapan dengan orang kampung. Kritikan teguran yang keempat ialah teguran ini ditujukan kepada menantu ayahanda. Berdasarkan apa yang telah saya selidik, menantunya sendiri sering meninggikan suara kepada ayahanda dengan mengatakan bahawa ayahanda ini suka membuat rumah mereka ini seperti rumah ayahanda sendiri, di mana ayahanda suka berjaga malam dan membuka lampu yang sangat terang sehingga menyebabkan menantunya ini tidak dapat tidur pada waktu malam. Jadi, perkara ini dapat dikaitkan bahawa seorang menantu janganlah meninggikan suara kepada ayah mertua sendiri kerana mereka ini sudah menjadi seperti ayah kandung. Dan yang terakhir, kritikan saranan. Jadi, mari kita ke slot yang terakhir di mana saya akan menerangkan berkaitan kritikan saranan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kritikan saranan yang terdapat di dalam novel ini. Baiklah, salah satu isi yang saya akan kupaskan berdasarkan kritikan yang berkait dapat dengan novel ini ialah Jabatan Agama Islam perlulah mengutip dana kepada masjid yang terdapat di kampung ayahanda kerana masjid itu sudah berada di dalam keadaan yang agak tidak relevan lagi. Sebagai contoh, menambah penghawa dingin, membeli kipas serta memperbaiki peralatan elektronik yang sudah rosak di surau tersebut. Hal ini dapat menarik ramai jemaah untuk hadir ke masjid untuk menunaikan solat. Saya menyuruh pihak Jabatan Agama untuk memberikan kutipan dana kepada masjid tersebut walaupun sedikit
yang sudah mencukupi untuk menaik taraf sedikit demi sedikit masjid tersebut. Kritikan saranan yang kedua ialah ayahanda perlu membuang sikap mementingkan diri sendiri kerana ayahanda ini sering melakukan perkara yang sangat tidak dijangka oleh anaknya ketika di satu babak ini, di mana ayahanda pergi ke sungai seorang diri dengan menaiki perahu yang telah siap dibuat olehnya sehingga lewat malam. Hal ini amat membimbangkan mereka sehingga Azizi dan rakan-rakannya pergi mencari ayahanda di merata-rata tempat dan mereka telah menjumpai ayahanda sedang terdampar di dalam sebuah perahu di sebuah sungai. Azizi menyangka ayahanda sedang tidur, namun sebaliknya ayahanda sudah dipatuk oleh ular kapak bakar pada ketika itu yang telah membuat Azizi berasa gelisah hati. Perkara ini telah menggemparkan satu kampung. Dan kritikan saranan yang terakhir ialah Azizi janganlah meninggikan suara kepada ayahanda kerana sebagai anak, Azizi perlu menghormati ayahanda. Baik buruk ayahanda, dia tetap ayah Azizi yang sudah menjaganya dari kecil. Buat anak-anak di luar sana, hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi ingatlah bahawa setiap cabaran yang datang adalah peluang untuk kita belajar dan menjadi lebih kuat. Jangan sesekali rasa putus asa apabila diuji, kerana ujian itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membentuk kita menjadi insan yang lebih baik dan lebih kuat. Hormatilah ibu bapa dan guru-guru kerana mereka adalah insan yang banyak berkorban demi masa depan kita. Jangan tunggu mereka tak ada baru kita menyesal. Hargailah mereka selagi mereka ada. Seterusnya, jagalah adab dan akhlak. Kejayaan bukan hanya diukur dengan pencapaian akademik, tetapi juga dengan kepribadian kita. Jadilah insan yang baik, jujur dan bertanggungjawab. Jangan takut untuk bermimpi besar, tetapi pastikan usaha seiring dengan impian itu. Jaga adab, jaga solat dan jangan pernah lupakan asal-usul kita. Jika jatuh, bangkit semula. Masa depan ada di tangan kamu, jadi gunakanlah sebaiknya. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa kerana impian tidak akan tercapai tanpa usaha dan pengorbanan. Jika hari ini kita jatuh, maka bangkitlah semula. Jika hari ini kita gagal, maka cubalah berkali-kali. Walaupun setiap cubaan kita itu pasti akan ada kegagalannya, namun dalam setiap cubaan itu pasti akan ada hasil yang memuaskan dan pasti kita akan berjaya. Selagi kita hidup, selagi itu ada peluang untuk berjaya. Semoga setiap langkah kita diberkati dan dipermudahkan. Teruskan berusaha dan jadilah insan yang boleh dibanggakan. Selain itu, saya ingin menyeru kepada anak-anak di luar sana, janganlah memperlakukan orang tuamu seperti mereka itu kawan anda. Kerana mereka ini mungkin sudah tua. Mungkin hati mereka ini juga sensitif. Jadi kita sebagai anak ni sepatutnya menjaga hati dan perasaan mereka daripada terguris. Kerana apabila gugurnya setitik air mata ibu, maka anak itu akan jauh dari syurga dan tidak bau syurga. Dan apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini, apabila kita sudah berjaya nanti, kita janganlah lupa akan ibu bapa kita di kampung sana. Kerana tanpa mereka, kita tidak akan berjaya. Dan tanpa mereka juga, kita tidak akan berada sehingga sekarang. Ingatlah mereka, ingatlah ibu kita yang mengandungi kita 9 bulan dalam kandungannya. Ayah kita yang sering menjaga kita dari kecil. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini, saya akan menyampaikan serangkap pantun. Pisang emas di dalam raga, diberi bula kepada rusa. Kasih ibu hingga ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelengkapnya zaman hanya datang, tinggalkan harang, aku tetap cinta walau tak bersuara.
ini dan nanti.